ada. Kita semua members lah. Sebab Cik Lan dulu, dia pun kerja ni, Cycle Encourage. Dekat Cycle Encourage, mekanik. Abang Nordin kawan kerja sana, mekanik. Abang Nordin mekanik dekat Toyota, Borneo Motor. Jadi kita kenal lah. Abang Nordin, seorang mana lupa, korang kalau jalan dekat hutan, night walk, korang semua dengar, anak-anak muda ni yang tengok Abang Nordin, jangan suka-suka. Diorang ada pantang tau. Yang siapa, yang ni cakap siapa? Tan Sri cakap 70-an ada budak hilang. Betul. Abang ni cerita korang. Abang ni memang tak masuk apa-apa panel lah nak cerita pasal tu. Malas. Korang kalau masuk hutan, kalau korang jalan dalam hutan, kalau korang nampak baju ke, seluar ke apa, dan tunnel pun ada. Betul. Tapi orang ni tak nak cerita lah. Nanti korang takut. Sebab budak ada satu budak Malaysia tu kan, dia pergi ambil gambar dekat Marina. Itu MRT, pintu tutup, buka, tutup, buka. Besok MRT punya officer, banyak orang komplain dekat Marina kan ada hantu. Budak Malaysia tu kena buang 24 hour babe. Sebab apa? Dekat Marina tak ada hantu. Sebab yang tutup, buka, tutup itu technician test pintu. Buka, tutup, buka, tutup. Jadi nak buat konten lah. Dia kena buang. Okay, budak-budak Malaysia yang kerja MRT, jangan bikin konten gini Itu time Abang Nordin ada situ, dia buat TikTok. Orang tengah test pintu, tutup, buka, dia pergi ambil video. Lepas tu dah hantar kat konten, dia kena buang 24 hour. Sebab kita punya public dah komplain. Marina ada hantu. Tak ada. Kan abang ni rupa apa pun. Okay. Yang korang ada night walk malam ke apa buat ke. Macam abang ni bersepupu Zulawab dengan anak-anak dia jalan hutan. Abang ni tahu Zulawab pun ada buat night walk. Abang ni Zulawab abang ni bersepupu. Korang ingat kalau jalan dekat hutan, kalau korang jumpa seluar tergantung, Abang Nordin semasa duty pernah jumpa. Okey lah, kalau kau tanya okey lah. Pernah juga. Tapi no problem lah. Tapi Abang Nordin tak boleh bilang kat mana lah, kat mana. Apa ni? Kalau korang jalan hutan ke apa kan, ada baju tergantung, kain tergantung, whatever baju perempuan tergantung. Memang cantik tau. Baju dia semua cantik, bersih, tak kotor. Korang jangan ambil Abang Nordin cakap okay? Jangan cakap Abang Nordin tak payung. Korang nak tak Abang Nordin upall ni cerita? Kalau korang jalan apa ni, Newtown ada. Tak boleh, Abang ni tak boleh bilang apa ni, kalau tergantung baju dekat hutan ke whatever kan, Abang Nordin akan upwall ni TikTok. Sebab korang sekarang dah konten buat night walk, cari hantu malam. Abang Nordin cakap korang ni experience Abang Nordin kan. Kalau korang night walk, kalau dekat hutan jumpa baju whatever yang cantik-cantik, jangan ambil. Kalau korang ambil, korang jawab bermakna korang terima apa? Terima apa ni, pinangan orang bunian babe. Hati-hati. Itu semua orang bunian. Macam kata cakap dia tu hilang kat laut, itu semua orang bunian punya kerja. Wydek ada tak? Semua memang ada. Semua ada. Yan, semua ada. Mana-mana ada. Kat rumah korang pun ada. Cuma dia tak nampakkan dia. Sebab alam dia dengan alam kita semua share. Cuma alam aja lain. Sebab tu abang ni cakap panjang lah cerita. Tapi korang yang night walk ni, abang ni akan up wall ni kat TikTok. Korang jalan night walk, kalau ada apa ni, ada baju korang jumpa cantik-cantik ke apa, whatever barang cantik-cantik, jangan ambil Korang kalau ambil, bermakna korang terima pinangan daripada orang-orang bunian. Ini semua ada bukan tak ada. Sebab tu abang ni cakap hati-hati. Sebab tu alam macam kat laut yang cakap hilang kan seminggu, memang ada. Sebab kat Sembawang, Abang Nordin pernah hantar ni dengan guru Abang Nordin, orang yang obat orang kan. Kita hantar kat laut, kita masuk laut pula sama juga, anjing menyalak babe. Dekat mana? Dekat Sembawang Park.
laut. Then kita sampai tepi laut, tak ada kapal Tak ada kapal, babe. Nak percaya player, tak nak percaya, korang pergi pasal. Tak ada kapal. Kakak cantik saya elak. Kakak cantik jangan elak. Ajak kahwin. Dulu kan suka kan, orang cakap cucuk paku lah, apalah. Pergi kahwin. Jangan rugi. Kalau lupa lah. Pergi laut kan. Sampai kat laut, korang tak tahulah. Korang tak tahulah, Syul. Tak ada kapal tau. Tapi ombak dia macam ada kapal besar jalan. Paku tak bawa. Sekarang tak payah paku. Sekarang semua AI. Yang ada Pandora clip. Kau ni ada je. Kasih tahu. Dekat tepi laut tu ombak dia besar, babe. Macam ada kapal lalu. Kalian mana tengok tepi laut korang tahu, korang tak tahu lah. Ada makhluk dalam air tu. Jin, rambut panjang, kepala je. Benang, aku senyap lah kat belakang guru aku kan. Itu apa ni? Yang kita tangkap, yang jin tu guru apa ni tangkap, dia hantar dekat dia chip. Dia ambil, dia hilang gitu je hilang. Nampak? Sebab tu korang tak ingat. Satu Abang Nordin masih ingat lagi. Dia nak pergi jumpa siapa? Dekat Changi Point. Changi Point. Korang tahu? Korang tak tahulah. Memang ni. Mulut tenganga tutup sikit. Mulut tenganga menuju tu. Ini kira-kira ilmu apa tu? Ini hantar balik orang apa ni, makhluk-makhluk yang ganggu umat Nabi Muhammad kan. Guru apa ni tangkap pakai cuka cara Nabi hantar balik. Then dekat mana tau? Dekat Changi Point. Changi Point. Kita hantar barang Korang apa tau? Guru aku bilang apa tau? Darin, mari ikut aku. Aku nak jumpa ni Puteri Duyung. Korang percaya tak? Puteri Duyung. Korang tak percaya sebab korang belum mengalami. Puteri Duyung. Ni bukan cerita kartun tau. Orang-orang lama kencang-kencang, babe. Guru tasawuf. Dia ajak Abang Nordin. Dia memang suka Abang Nordin. Abang Nordin dulu belajar silat dengan dia. Abang Nordin seorang aja dia percaya. Even pun Abang Nordin bawa orang rumah Abang Nordin ni, dia matai dulu. Abang Nordin orang rumah pernah dia jumpa dia. Dia bilang, Nordin, aku tengok budak ni bagus. Alhamdulillah sampai sekarang Pergi Changi Point tau. Changi Point. Dulu Abang Nordin ada kereta. Changi Point. Dia bawa barang. Dan apa dia baca. Aku tunggu kat situ. Aku tengok angin. Macam ribut, babe, angin. Kejap lagi ombak. Changi Point tapi kat belakang Changi Point. Kadang tahu kan kat kapal merah tu. Apa tu dia komat. Itu nak jumpa tu Puteri Duyung. Dia nampak lah. Dia Abang pun tak nampak. Dia nampak. Tapi apa ni cuma nampak angin ribut dengan ombak besar, babe. Sebab tu Abang cakap, sekarang nak cari guru-guru silat tasawuf tak senang, babe. Tapi Abang ni ada dengar Taha Suami, almarhum Taha Suami Ipolin, anak dia ada masih ajar dekat Singapura. Kat mana Abang ni tak boleh bilang. Ilmu kebatinan. Tapi Abang ni tak tahu kat mana. Abang ni dengar. Kalau Ustaz Taha Suami punya anak, siapa nama Abang ni lupa. Masih ada ajar lagi. Sebab Taha Suami Ipolin dengan guru Abang Nordin, dengan Habib Hassan Mbak Alwi, semua kawan. Habib Hassan, bukan Habib Hassan. Habib apa lupa. Bapa siapa nama aku lupa. Lupa Habib Hassan bapa. Dia kawan-kawan, ulama-ulama. Abang Nordin belajar silat apa? Abang Nordin Abang Nordin silat apa Dev, how are you, man? Silat Sumbang Suturut. Sumbang Suturut. Ustaz Taha Suami dah meninggal kan? Yes, dah meninggal.
Sebab tu Ustaz Taha suami meninggal. Korang tahu, korang tak tahulah Syul. Ustaz ni tak salah, yang salah anak murid dia. Korang tanda meninggal tu kan. Dave, how are you? Thank you Same to you. Abang boleh kan pada kita. Tak boleh. Jangan. Zaman sekarang korang pergi belajar silat. Sekarang silat lain, silat pertandingan. Abang ni ada post satu, abang ni buat jurus kan. Nanti abang ni cakap nanti yang ni apa ni? Apa aku cakap tadi? Lupa. Dah lupa tengok ayam kacau jasad masih ada. Viper. Okay, abang ni cakap dulu kita belajar semua kebatinan. Korang boleh tengok. Abang ni masih ingat kawan abang ni buka silat monyet tau. Dia dah silat monyet dekat Ipolin belayar kan, silat monyet. Alah dia dah panjat pokok, buyur pokok. Sekali monyet tu, jin tu dah hilang, dia tak boleh turun. Noren. Passing ilmu wasted tau. Anak Abang Nordin adalah anak Abang Nordin. Tak mau nanti korang ni okey abang dia turun pokok. Sebab Taha suami ulama ni dah meninggal. Anak murid dia bagi 2 part. Satu depan sembayang, satu tak payah sembayang, konon-konon dah tinggi lah. Tu yang mana cerita korang. Tasawuf tak salah. Yang kena sawuk budak-budak ni dengan setan. Tak perlu solat lah. Kita dah tahu dah mengenal Allah. No. Jasad kita tak mengenal Allah. Yang mengenal Allah adalah roh kita. Panjangan cerita. Yan, kau bukan nak belajar agama, nak belajar silat pula. Okey, pasal silat. Sebab Abang ni cakap, Abang ni belajar silat. Silat apa? Silat sumbang suturut. Abang ni kasih kau step 1 yang abang ni kena belajar dengan guru abang ni macam orang gila, babe. Nak dekat sebulan baru dia tukar jurus. Senang abang ni ada post dekat TikTok. Abang ni nak korang anak-anak perempuan pun yang tak belajar silat, tak tahu nak belajar silat kat mana, abang ni kasih korang jurus lah. Kerana Yan dah tanya kan, lagi kat Malaysia yang ada sekolah yang ada banyak kena bunuh kat Malaysia mak bapak korang boleh tengok abang ni berTikTok. Abang ni ajar jurus. Macam korang tengah duduk gini kan, ni first kali aku masih ingat guru abang ni ajar kan, Yan. Kau ni tangan ni kan, kat tepis 1 2, dia overlap je gini, kau duduk je tengok macam orang gila kan. Kata duduk gini semua. Abang ni ijazahkan korang duduk. Korang tak ada kerja kan, korang gini tepis right left, dia overlap right left. Tapi yang buat gini aja, babe. Bayangkan orang datang tumbuk kau kan, gini tepis. Boleh faham? Kau buat je gitu, nanti dia automatik. Sebab zaman sekarang abang ni kasih korang tip. Abang ni tak tahu lah apalah orang tua ni ajar aku. Kasih clap. Apa orang tua ajar aku ni, beginilah. Aku pun buat lah. Nak dekat sebulan jangan gila. Apa kau buat? Mak aku tak tua arwah mak aku. Nanti apa? Entahlah. Bapak seorang buat. Aku panggil dia bapak lah kan. Macam bapak angkat aku lah kan. Ginilah. Tapi kan. Tapi apa tau? Tapi dah nak kat sebulan. Alih-alih datang kat aku. Korang time buat gini, korang bayangkan orang tumbuk kau. Kau gini, tepis. Kuat-kuat lah, tepis. Kalau dah penat, pelan-pelan tak apa lah. Pelan-pelan tak apa. Ni tip paling bagus. Korang tahu, korang tak tahulah. Korang asyik nganga je mulut. Sudah, apa ni ajar korang. Sebab apa tau? Sebab gini korang ingat macam biasa. Korang yang belajar silat sekarang, zaman silat pun zaman silat apa tau? Silat pertandingan. Tak sama, babe. Silat pertandingan dengan silat seni tak sama. Kita seni dengan batin lain. Tak mau cerita banyak-banyak. Dia gini,
Dia gini, korang semua yang tengok ni Abang Nordin nak pergi ajar anak korang. Ya, silat sport sekarang. Gini. Satu hari, kan, aku tengah duduk gini. Dia datang kat aku, kan. Dia ambil kayu lah. Kayu macam kayu biasa lah, kayu. Dia datang kat aku, datang kat Abang Nordin. Kan, aku tengah duduk gini. Mana dia tengok? Yang ini, dia daripada tepi tak nampak. Dia ambil kayu. Kira lembut punya. Dia macam nak letak kepala aku. Kau tahu tak? Korang tak tahu Asyul. Dia ambil kayu. Dia macam nak letak kepala Abang Nordin Kau tahu tak Abang Nordin buat apa? Terus pop. Nampak tak? Nak test dah okey ke belum? Lepas tu bilang aku nak test kau. Sama ada kau buat ke tak buat. Duduk gini macam, kan, kat kursi tengah tunggu dia. Mana orang tu orang janji nak datang. Dia datang dengan kayu. Alih-alih dia swing kat kepala aku, kan, kuat pula tu. Aku jeling pop, nampak? Gini, pop. Sebab tu orang yang belajar silat, kalau kau nak tahu, korang cuba serga dia. Mampus korang. Macam bini aku baru-baru kahwin, kan, dia serga aku. Sebenarnya aku tak tumbuk dia. Orang yang ada silat kau boleh tahu. Pop. Kalau kau nak tahu hati korang hidup ke, hati korang mati, Allah, kan. Korang try serga kawan korang. Hati dia hidup ke ataupun mati. Nanti kalau serga kawan korang, kalau tak nak mati abang ni ambil senang. Kau serga, hoi. Nanti dia tak, hati dia mau hidup dia akan apa ni?